Paris teka, kenapa ramai orang kahwin bawah umur? Kenapa Kalau tak pernah baca report ni kan, apa yang terbayang? Kenapa agaknya budak umur 16 tahun kahwin? Kenapa budak lelaki umur 18 tahun kahwin? Which area are we talking about? Saya ni, saya tak ada main teka-teka. Saya kena Across the demographic, tempat orang yang well off pun ramai, tempat miskin pun main reason lah. Maksudnya what are the reasons? What might happen in your life that you might get married when you are 17? Tak ada, saya macam tu lah. Mak saya je jerit lagi. Pergi belajar sekarang. Saya tak terfikir, itulah susah agak. In terms of education one, and maybe environment lah kot. Antara reason yang tertinggi adalah sebab sudah berlaku kehamilan. Tapi kita tak boleh berhenti kat situ. Kita kena pagi belakang lagi. Kenapa berlaku kehamilan? Kebanyakannya kerana mereka tidak dipantau dan diberikan perhatian. Patah balik lagi belakang. Kenapa mereka tak diberikan perhatian, tak dipantau? Sebab tekanan ekonomi. Mak ayah most of the time tak ada kat rumah. Dan tak dapat perhatian. Bila tak dapat kasih sayang, tak dapat perhatian, you end up find it in some other places lah. And then benda tu bila tak ada kawalan, tak ada pemantauan, it can end up jadi macam tu. So most of them get married sebab tak nak anak tu tak boleh dibinkan kepada the biological father tu. Tapi ada juga situasi yang keluarga miskin, kalau dia boleh kahwinkan anak tu, dia dah lepaskan beban satu anak dah. So anak tu dilihat sebagai beban, especially anak perempuan. Ada yang saya jumpa dikahwinkan umur 9 tahun. Itu yang youngest lah yang kita jumpa. Kalau kita pergi lebih dalam, sebenarnya anak-anak yang membesar dan tidak diberikan purpose, tujuan, tak diberikan nurturing, so they end up making mistakes. Memanglah budak akan buat mistakes, tapi these kind of mistakes are very costly.